Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kita menu jauh Gula Abid. Tak tahu dah nak masak apa. Ni duk fikir ni nak cari menu apa nak masak petang ni buka usaha. Ustaz, ada soalan Ustaz. Soalan lagi. Dia menu ni. Okey. Ni. Apa nama? Kan rumah saya. Kan ada Pak Long tu. Ya. Dia kan dah tua. Dia kata dia tak puasa. Boleh ke dia orang yang sakit ni dia tak puasa dalam bulan Ramadan? Penting ni soalan ni kena faham. Kalau tidak mudah-mudah aja dia pergi tinggal puasa sebab dia kata dia sakit kan. Tapi nak kena ambil masa wakil lah nak jawab ni. Sambil-sambil saya pun duk fikir ni nak masak apa. Jom kita pergi dapur tazkirah Ramadan. Kita masak dan kita sembang pasal ni. Boleh Ustaz? Jom kita pergi. Tazkirah Ramadan episod ke-5. Hari ni kita akan bawakan menu mi goreng. Dan kita buat kat mana Ustaz hari ni? Dekat House of Kambing Serdang. Jadi terima kasih House of Kambing. Saya nak perkenalkan. Saya nak tunjukkan apa bahan-bahan ya. Pastilah mi kuning. Mi kuning? Mi kuning dan dia punya rencah dia Abid. Ya. Ada udang. Ada daging. Dan dia mestilah bila ada udang dan daging, dia ada air udang dan air daging. Air udang, air daging ni penting. Inilah dia punya perasa dia. Rahsia. Cili kering yang kita dah blender. Ni hiasan lah. Cabai, daun bawang. Ni kita punya orang kata apa, sawi kecil ni ataupun selalu orang sebut pakcoy kan. Biasa ni garam, gula, kicap manis, kicap masin, sos tomato dengan sos cili. Siap lah semua bahan kita. Boleh. Kita tadi Abid tanya saya tadi kan, yang berkaitan dengan kesihatan dan rawatan ketika kita berpuasa. Ya. Okey Ustaz. Kan. Bila kita puasa ni, katalah kita sakit. Dan kita kena pergi klinik. Dan untuk dapatkan rawatan. Jadi dalam keadaan tu, adakah puasa kita masih sah dan kita boleh sambung puasa lepas rawatan tu? Okey. Jadi apa antara perkara yang membatalkan puasa? Antara perkara yang membatalkan puasa ialah makan, minum bersama dengan isteri, sengaja muntah, murtad dan juga perkara-perkara yang perbuatan yang memasukkan sesuatu ke rongga terbuka. Apa itu rongga terbuka? Rongga terbuka ni macam lubang hidung, yang nampak ni, telinga yang nampak terbuka tu lah. Ni. Yang rongga-rongga terbuka ni maksudnya bila melepasi tekak dan sampai ke tempat pencernaan lah. Itu perkara yang membatalkan puasa. Jadi kalau nak kata rawatan tak rawatan ni, kalau doktor suruh makan ubat, maka memang kena makan lah. Itu batal lah. Jadi kalau cabut gigi, ataupun tampal gigi, ataupun cuci gigi, apa yang berkaitan gigi kan, kalau dia tertelan gigi hak cabut tu, itu cerita lain lah. Tapi kalau sekadar dia apa ni yang kawasan ni saja, dia tak ke dalam lah maksudnya. Ke dalam. Kalau lah semua yang masuk kat kawasan ni batal, maka berkumur-kumur pun tak boleh, gosok gigi pun tak boleh lah. Tapi tak ada masalah pun, yang kita semua faham bahawa berkumur-kumur dan gosok gigi tidak membatalkan puasa. Jadi kalau kata kita kena macam ambil inhaler ke panggil apa? Ya, macam asma. Ini kalau tanya kat doktor-doktor, kita ambil tu, bila kita seduh tu, dia automatik pergi ke saluran pernafasan. Satu yang bila dia pergi saluran pernafasan, saluran makanan kita tu, dia tertutup. Jadi mengambil inhaler juga tidak membatalkan puasa.
Okay, Abid, ni puasa. Ya, Ustaz. Allah sebut dalam Quran, ada dua kumpulan manusia yang dibolehkan tidak berpuasa. Ada? Allah kata apa? Wa in kuntum marda aw ala safar. Maksudnya? Sekiranya kamu sakit atau bermusafir. Kalau seseorang tu dalam kategori sakit dan dia bermusafir, maka dia dibolehkan berbuka. Nanti ada orang tanya pula, rugilah kami ni. Dah tak dapat pahala sebab kami berbuka. Betul. Pernah Nabi sebut, dia nak dapat pahala tak dapat pahala ni bila kita ikut perintah Allah. Bukan kita ikut apa yang kita rasa kita nak buat. Kan? Pernah Nabi tengok ada masa tu bermusafir, tiba-tiba ada kerumunan manusia, Nabi kita bersepah tu. Kan? Jadi dia kata ada seorang tu dia pengsan sebab dia puasa. Allah. Kan? Apa Nabi kata? Laisa minal bir. Tidaklah menjadi satu kebajikan orang yang berpuasa sedangkan dia dalam musafir. Maksudnya Nabi tak dapat kebajikan apa pun. Dia memudaratkan diri dia. Walaupun dia berpuasa. Walaupun berpuasa sebab dia boleh buka. Lainlah kalau dia kuat. Kalau dia memang bertenaga ataupun dia memang tak menjejaskan diri dia. Tapi kalau sampai memudaratkan, maka sebaiknya dia berbuka. Kita dua-dua pakai plastik tangan kiri tu. Boleh tak? Tak tu. Pakai senduk kayu. Tu dia. Ya. Maknanya orang yang dia sakit ataupun dia bermusafir, maka dia bolehlah berbuka. Boleh buka puasa. Boleh buka puasa. Kalau sakit memang boleh. Okey. Soalan dia sakit macam mana? Sakit yang macam mana? Yang macam mana? Yang dibenarkan buka puasa ni? Sakit yang boleh buka ni ialah pertama, sakit yang serius yang kalau dia berpuasa juga boleh mengancam nyawa dia. Yang ni siapa yang tahu mengancam tak mengancam ni? Doktor lah. Doktor lah. Doktor lah tahu. Kan, kalau doktor yang kata ni kena pakcik tak boleh puasa ni pakcik. Maka tak boleh lah, doktor lagi tahu lah. Okey, yang kedua. Abid. Ya. Siapa kategori yang dikatakan sakit ni? Iaitu sakit yang tadi sakit yang mungkin tidak ada harapan sembuh atau kritikal. Yang boleh kritikal, boleh mengancam nyawa. Yang kedua, sakit yang akan bertambah sakit lagi. Sakit dia akan bertambah makin teruk apabila dia berpuasa. Okay. Yang ketiga, orang yang dia sepatutnya sembuh. Tapi kerana dia berpuasa, dia jadi lambat sembuh. Kan? Dia nak kena cepat recovery, dia kena tak makan boleh ubat. Puasa. Dia tak boleh puasa lah. Tak kisahlah makan ubat ke apalah benda yang dia kena menerima rawatan tu, dia tak boleh puasa. Dan yang keempat, patutnya dia boleh sembuh dah. Ataupun kalau dia puasa ni, sakit dia tu boleh berulang balik. Boleh mai balik. Kalau dia puasa, dia jadi sakit balik? Dia boleh berulang balik sakit dia tu. Yang ni doktor je lah yang tahu sakit apa yang boleh ulang ke apa tu. Itu kena tanya doktor lah. Saya cakap hukum lah. Kan? Okey. Tu dia sembang kan, tengok. Sebelum bawah ni hangit, sama pasal. Lagi kita makan, kita yang sakit. Boleh kita terus buka puasa. Memang buka puasa lah pun kan. Jadi kita tak payah puasa esok. Itu kena tanya doktor lah. Tak boleh tanya saya. Ni saya nak masukkan siap-siap dah. Daging. Masuk tu Lagi dia ada rasa, ada flavor. Dia kicap manis, kicap masin. Tu best sekali. Senang je mi goreng ni. Orang bujang pun boleh buat. Ni sos. Orang bujang pun boleh buat. Asal ada je sos kicap kat rumah. Jadi beli mi kuning. Jadi bila dalam
kata kita pergi klinik tadi, doktor kata, awak kena buka puasa. Jadi saya kena ikut cakap doktor tu ke atau kena tanya ustaz dalam keadaan ni? Itulah yang saya kata tadi. Dalam bab kesihatan, kena tanya doktor lah. Kan? Doktor lah yang lebih arif. Kalau kita bab kereta rosak ke apa, kan kita pergi klinik, kita pergi ke Pomen lah, kita pergi bengkel lah. Kan? Kita pergi berhenti kereta depan klinik, kita tanya kat doktor ni saya kereta ni bunyi lain macam ni. Doktor pun heran. Doktor refer mana tau? Dia bukan refer bengkel, dia refer sakit jiwa. Gila ke apa kau ni? Jam. Macam tu jam Ustaz. Jadi poin dia apa yang Allah perintahkan kepada kita ialah fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Hendaklah kamu bertanya kepada orang yang tahu sekiranya kamu tak tahu. Siapa dia ahli zikr? Orang yang tahu adalah mengikut kepakaran masing-masing. Kalau pemain kereta. Kalau masa kereta, kalau sakit tanya doktor. Tanya doktor. Poin dia Ustaz, kalau tak tahu jangan buat pandai tahu. Tanyalah depa yang tahu. Depa yang tahu. Okey Ustaz. Okey dah. Tanya. Boleh dah. Ayam udang ni. Ayam udang. Okey, habis kacau. Jangan sampai mi tu hancur pula. Dia kena kacau. Tolak. Kacau punya kacau, hancur. Kalau nampak macam kering sikit, ni tambah ayam daging. Okey Ustaz. Nak tanya Ustaz, sambungan yang tadi tu. Tadi tu kalau doktor bagi tahu. Ya. Awak kena buka. Awak kena ni. Kalau kita di rumah sendiri, rawatan yang kita kena buat, kan? Hari-hari kena buat. Harian lah. Harian. Cuk insulin ke sebagainya. Dalam keadaan tu macam mana? Macam ni. Tadi saya dah bagi contoh apa? Inhaler kan? Inhaler. Kalau dia tu memang dia dari masa ke masa dia kena spray lah kan? Ya. Yang tu dia kena tahu lah hukum dia. Batal ke tak batal. Macam tu juga macam orang yang diabetik. Dia kena cucuk. Sebelum berbuka tu dia kena cucuk. Kan? Ya betul. Time dia puasa dia tak cucuk insulin lah kan? Nanti dia hypo lah. Pengsan jadi insulin juga tak membatalkan puasa sebabnya dia bukan masuk ke kut rongga. Dekat kulit. Tapi apa pun bagi saya, kalau sampai orang tu dia kena sakit yang menyerang dia kan, macam tadi kan, tiba-tiba serang dia, collapse kan dia apa, dia adalah orang yang diberi kelonggaran tetapi kita kata rukhsah untuk berbuka puasa. Saya pelik juga kalau kat puasa ni orang macam jam terlalu syadid keras kan. Tak boleh tinggal. Sedangkan bila solat senang, orang lagi suka kalau dia boleh kasar, dia pilih jamaah kan. Kaki dia sakit sikit dia pun solat duduk kan. Tapi mai kat puasa amboi bukan main kan. Strict sangat kan. Okay, habis nampak dah hujung-hujung ni baru kita letak sayur kita. Inilah mi goreng. Alhamdulillah. Memang cukup. Teliok. Rasa macam nak makan sekarang Ustaz. Jom, memang Ustaz. Kita pun dah memang nak. Ada lagi 5 minit ni. Jom kita pernah. Tapi nampak. Kita siap untuk buka puasa. Jom Ustaz. Masya Allah Ustaz. Hari ni kita makan mi goreng. Ada udang, daging semua komplit ni. Ustaz, tak sabar ni. Saya lagi tak sabar. Tadi Ustaz, sebelum kita buka puasa, ada 1-2 minit ni kan, tadi kita dah sembang pasal kesihatan dan puasa kan, bila mana doktor kata boleh buka dan sebagainya. Jadi pergi pesanan akhir Ustaz. Okey. Dan kawan-kawan Ambit dan para penonton, yang kita kena ambil perhatian ialah apa? Setiap urusan hidup kita ni kita kena merujuk kepada yang pakar. Fas'alu ahla zikr. Kan? Allah ni perintahkan kita untuk sentiasa bertanya kepada orang yang lebih mengetahui.
Kalau pasal kesihatan badan, kena tanya doktor. Jangan buat balatah. Kan? Kalau kereta rosak, pergi dekat Pomen. Jadi, kita nasihatkanlah supaya dalam bulan Ramadan ni kita ambil beratlah untuk menjaga kesihatan kita. Di samping kita beribadat, supaya kita lebih boleh meneruskan lagi ibadat kita di masa-masa akan datang. Dan yang ni sangat penting. Banyak perkara yang berlaku sekarang ni, kita memang perlu merujuk. Di sana dah wujud, dah ada di internet dan sebagainya. Himpunan fatwa-fatwa. Kadang orang kata janganlah merujuk Google. Tak, kita menggunakan Google. Kita rujuk kepada website rasmi majlis fatwa ataupun fatwa-fatwa yang orang kata berautoriti di sana berkaitan dengan kesihatan. Kita kena sentiasa menambah ilmu kita jika kita memang ada sakit-sakit dan menerima rawatan-rawatan yang tertentu. InsyaAllah Ustaz. Jadi sama-sama kita jaga kesihatan dan cuba berpuasa. InsyaAllah. Okey Ustaz. Okey. Nak buka puasa? Jom. Saya nak PM ni dulu. Kena kurma dulu. Kurma. Nampak sangat. Okey. Bismillah. Dah ada tempat nak buka puasa? Kalau belum, datanglah ke House of Kambing. Ada menyediakan pelbagai menu. Kambing bakar, kambing goreng, ayam dan macam-macam lagi. Tempah meja anda sekarang.